Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la akıbetul muttaqin ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Sallu ala Resulina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed, sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tabbil kulubu ve davaiha ve afiyetel abdan ve şifaiha ve nurul abasar ve ziyaha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Para asatiza yang saya hormati, yang sudi hadir pada malam ini, jazakumullah khairal jaza. Allahumma fahimna asrar al-Quran kama tuhibbu wa tarda wa wafiqna li hizmatihi fi kulli anin ve zaman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita bertemu bersama insyaAllah. Lepas ni insyaAllah kita adalah rancangan kita akan jemput sebahagian para asatizah dari Turki juga. InsyaAllah minggu depan sudah saya buat jemputan, jadi kita tengoklah rancangan tarikh-tarikh tu. Kita ada kadang-kadang dengar daripada mereka insyaAllah. InsyaAllah pada malam ini kita akan merenung satu risalah. Risalah jendela kita tepikan sedikit. Nanti akan kembali lagi kepada risalah jendela itu akan sambung kepada risalah tafakkur. Dan malam ini berkaitan sedikit prinsip Rasail An-Nur, jalan Risalah An-Nur, metodologi, jalan Al-Quran yang paling pendek yang membawa kepada Allah Subhanahu Taala. Yani ini yang kata-kata daripada Ustaz Nursi, jalan Al-Quran yang paling pendek. Ini daripada kelime ke-17 di hujung kelime ke-17. Sebagai tambahan. Di sini kita akan melihat 4 langkah. Ya, 4 langkah kepada yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kata begitu? Sudah satu benda yang penting. Okey. Dan kata-kata Ustaz itu sendiri, ya. Saya ambil satu benda penting sini. Okey. Sungguhnya jalan yang membawa kepada Allah adalah sangat banyak. Yani jalan, semua jalan yang hak, yang benar sebenarnya menuju kepada Allah, membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua jalan yang benar telah diambil daripada Al-Quran. Maksudnya semua jalan yang hak, yang benar, yang dasarnya ikut syariat, yaitu semua jalan yang benar telah diambil daripada Al-Quran. Dan tetapi sesetengah jalan ataupun sebahagian jalan adalah lebih pendek, lebih selamat dan lebih umum berbanding dengan sesetengah yang lain. Yani bukannya semua jalan sama dari segi jauhnya. Yani sebahagian jalan lebih pendek, lebih selamat, lebih umum daripada yang lain. Tapi pada hakikatnya semua jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya salah satu daripada jalan-jalan itu ialah jalan yang Ustaz ambil di sini, Al-Ajz, Al-Faqr, Al-Syafaqah dan Al-Tafakkur. Tapi kita lebih akan terangkan di sini 4 langkah sebagai tazkiyatun nafis. Tapi sebelum ini sebagai ringkasan jalan ini. Yang Ustaz ambil ini adalah jalan Al-Ajz, Al-Faqr, Al-Syafaqah, Al-Tafakkur.
yang aku dapat daripada Al-Quran melalui kefahamanku yang cetek. Sungguhnya kelemahan ajz juga adalah seperti cinta, ashq, kan? Cinta je. Bahkan merupakan satu jalan yang lebih selamat. Ajz. Kerana melalui jalan ubudiyah, yani daripada ajz melalui jalan ubudiyah, ia dapat sampai ke tahap mahbubiyah yang dicintai, yakni jalan yang mereka sayangi, mereka cinta Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun sayangi mereka melalui jalan ubudiyah ini. Ya, jalan setelah manusia melihat kelemahannya, ajznya, jadi dia sandar kepada kudrat, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Melalui itu dia dapat kekuatan. Yang hakaza kefakiran, fakr atau kemiskinan juga dapat membawa kepada nama Ar-Rahman. Ar-Rahman, rasa kasih juga adalah seperti cinta, bahkan jalan yang lebih tajam dan lebih luas, kerana ia membawa kepada nama Ar-Rahim, yani Asy-Syafaqah sini. Fakr itu membawa kepada nama Ar-Rahman. Syafaqah membawa apa? Seperti asyik ataupun lebih tajam, membawa kepada nama Ar-Rahim. Ya. Al-Faqru ila Allah. Jadi sebahagian ulama, alim, mereka berbangga dengan fakrnya. Al-Faqr ila Allah, kan? Sebab fakr itu, ajz itu, kelemahan dan fakr, kedua sayap itu membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kepada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hakaza Asy-Syafaqah membawa nama Ar-Rahim. Melalui rasa syafaqah, belas kasihan itu, manusia seperti rasa belas kasihan kepada anaknya sendiri, kan? Dia rasa kepada semua anak-anak, semua makhlukat, apa rasa syafaqah, belas kasihan. Itu pun membawa dan mengikat manusia dengan nama Ar-Rahim. Ya. Hakaza tafakkur pula. Ini semua sebenarnya dalam Risalah An-Nur diterangkan secara yang lebih jelas, lebih detail. Tafakkur juga adalah seperti cinta, seperti asyk, bahkan merupakan jalan yang lebih kaya, lebih terang, kerana ia membawa kepada nama Al-Hakim, nama Allah yang maha bijaksana. Wa tafakkur sa'atin khairun min ibadatis sanah, kan? Satu saat tafakkur lebih baik daripada satu tahun ibadat yang nafilah. Maksudnya tafakkur membawa manusia kepada nama Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana, lebih kaya dan lebih terang. Jadi jalan ini adalah seperti jalan-jalan yang tersembunyi, yakni khafi, sebahagian tarik, tarik khafi, tarik jahri. Jahri itu yang ada tarikat, ada yang jalan mereka buat zikir secara terang-terangan, semua orang dengar. Ada yang tarik khafi, yang mereka zikir dalam hati. Ya. Jadi adalah sebahagian tarik-tarik itu, mereka adalah metode yang lain-lain. Contohnya kita panggil sini Ustaz terangkan lataif asyirah, sebahagian macam lataif asyirah, ataupun mereka ikut, ada yang sebahagian ikut nufusus sab'ah, yakni 7 nafsu, ya, nufusu sab'ah kita panggil itu. Kita sekarang tengok itu. Ya, itu sebenarnya bukan tajuk kita, tapi tadi saya cek sedikit dalam bahasa Turki. Ya,
Nufusus sab'ah yang kita melihat, saya buka tadi itu. Yani nafsu ammarah, kan, yang paling bawah itu nafsu ammarah, nafsu lawamah, yani nafsu yang menyesal, yani sudah sampai darajat yang menyesal. Masa dia buat dosa, dia menyesal. Nafsu mulhimah, yani dia mula mendapat ilham, kan, mula ilham, yani terlintas dalam hatinya. Dan nafsu mutmainnah, yani hati itu mendapat hudur, dan dia kepercayaan, keyakinan kepada Allah yang sempurna. Dan nafsu radiyah, yani nafsu yang reda, reda kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak buat keluhan, tidak buat aduan. Dan nafsu mardiyah, dan Allah pun reda daripada mereka. Yang paling atas tu yang mereka kira nafsu kamilah, ataupun nafsu safiyah, yani paling tinggi. Kebanyakannya Nabi dan sebab ulama besar, dia sampai melalui ilmu dan amalan bersama, yani bukan saja ilmu dan amalan bersama sampai ke darjat itu. Jadi ada yang mereka ikut dalam tarbiyatun nafs, 7 langkah ini. Setelah sampai itu mereka tarbiyahkan nafsu. Dan sebahagian tarik pula mereka ikut dengan lataif asyirah. Dalam lataif itu, dan lataif macam lebih diriah, kan, seperti kalb, roh, sir, yani hafi, ahfa, nafs, akal, nafs natika, yani nafsu yang bertutur, badan, jasad, dan latifiyah kulliyah, dia meliputi yang semuanya itu. Jadi di sini ini bukan sebenarnya tajuk kita, tetapi kita kena tahu semua tarik yang diambil daripada Al-Quran yang tujuannya nak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan metod yang lain, sama ada dengan tarbiyatun nafs 7 martabah nafsu, ataupun lataif asyirah dengan 10 lataif. Kita melihat Imam Rabbani, dalam Ghazali, hakaza, mereka ikut jalan-jalan ini juga. Mereka terbiahkan anak muridnya dengan jalan itu. Tetapi risalah An-Nur bukan, bisa kata bukan tarikat, bahkan lebih adalah hakikat. Oleh sebab tu ini pun satu jalan juga, yani walaupun bukan tarikat, tapi satu jalan, dia ada jalannya sendiri, yani satu metodnya yang untuk mencapai kepada hakaik imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk nak memahami hakikat Al-Quran. Yani kenapa kata lebih hakikat? Sebab risalah Nur tujuannya lebih banyak untuk mencapai hakaik iman, untuk memahami hakikat Al-Quran yang dasar, yani lebih membina dasarnya. Sebab pada masa kini iman, akidah masyarakat manusia bergoncang. Oleh sebab itu bergoncang, Ustaz kembali lagi kepada dasar. Yani tarikat lebih atas bangunan, yani membina atas dasar itu, kan? Tapi untuk nak membina atasnya itu kena dasarnya kuat. Oleh sebab itu dasarnya sangat goncang pada masa kini, akidah dan iman. Ustaz kembali lagi seperti boleh kita melihat era Nabi SAW yang Makkah, kan, masa itu walaupun iman, masyarakat iman ada, tetapi iman lemah dan tidak memberi kesan
dan akidah sudah bergoncang dengan fikiran-fikiran naturalism, materialism, komunisme dan lain-lain itu. Oleh sebab itu Ustaz pada masa kini kembali kepada hakikat, maksudnya menerangkan hakikat-hakikat Al-Quran, boleh kata membina, membaiki dasar itu semula lagi. Jadi Ustaz pun ambil di sini adalah 4 langkah dalam jalan ini. Bahkan jalan ini adalah jalan yang pendek, ada 4 langkah. Selain daripada tarikat, ia juga adalah hakikat dan syariat. Janganlah disalahfahami, ia bermakna melihat kelemahan, kefakiran dan kekuranganmu di hadapan Allah Ta'ala. Bukan bermakna melakukan semua itu ataupun memperlihatkannya kepada makhluk. Ya, yani ajz dan fakr itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-fakr ila Allah, al-ajz ila Allah. Bukan ajz dan fakr terhadap makhlukat. Syafaqah pula hakaza, syafaqah pula, tafakkur pula atas nama Allah. Walaupun kita melihat syafaqah kepada makhlukat yang Allah mencipta, melalui itu juga kita sampai dan memahami nama Allah Ar-Rahim, yang maha menyayang, kan, maha menyayang. Kita memahami belas kasihan dan syafaqah Allah Subhanahu wa taala kepada makhlukat. Melalui tafakkur itu kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ciptaan-ciptaan yang maksudnya daripada makhlukat, kan, daripada ciptaan, daripada sini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena siapa ni? Burhan ini, kan. Jadi jalan ini, yang jalan Risalah An-Nur yang kita sekarang bincang, tadi kita kata ajz, fakr dan syafqat, tafakkur. Dan di sini ambil adalah apa wirid bagi jalan ini? Apa wirid bagi jalan ini? Yani zikir ni ya maksudnya. Yang singkat ialah mengikut sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setakat yang mampu, menghayati, mengikut, mendirikan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa kini. Yang kedua, melaksanakan segala faraid, fardu. Itu pun setakat yang mampu. Contohnya mungkin tak mampu pergi haji. Yani kalau mampu pergi, kan. Dan meninggalkan dosa-dosa besar khasatan. Kalau mampu dosa-dosa kecil juga. Tapi dosa-dosa kecil katalah fitrah manusia dicipta juga dalam fitrah mencenderung kepada melakukan dosa-dosa kecil juga. Jadi khasatan cuba meninggalkan dosa-dosa besar dan mengelakkan diri daripada dosa-dosa kecil juga. Dan terutamanya menunaikan solat dengan menyempurnakan rukun, yakni ikut kaidah dalam khususnya dalam mazhab Syafi'i itu ada wajib juga, kan, satu rukun juga. Dan melakukan zikir dan wirid selepas solat. Lepas solat jangan bergopoh-gopoh, kena buat zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Adalah lagi mana masa tambah zikir-zikir yang lain. Afdal zikri la ilaha illallah 33 kali juga. Jadi ini adalah wirid jalan ini, jalan Risalah An-Nur, yani ittiba' sunnah, ittiba' faraid, dan tarkul maksiat dosa besar, dan ada'i salat dengan sempurna, ya, menyampaikan, dan melakukan zikir tasbihat lepas solat. Jadi dalam jalan ini, dalam jalan Risalah An-Nur ini, untuk sebagai tarbiyahkan nafsu ataupun tarbiyatun nafis itu juga
Ustaz sini ambil 4 langkah. Ya. 4 langkah untuk tarbiyatun nafs juga. Ayat yang pertama, wala tuzakku anfusakum, dia mengisyaratkan kepada langkah step pertama. Langkah pertama. Khatwa yani. Khatwatul ula. Al-khatwatul tsani, langkah yang kedua, wala takunu kallazina nasullah fa'ansahum anfusakum. Ayat ini mengisyaratkan kepada langkah yang kedua. Yang langkah yang ketiga, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min hasanatin min sayyi'atin famin nafsik. Dia mengisyaratkan kepada langkah ketiga. Yang langkah keempat pula, kullu shay'in halikun illa wajhahu. Mengisyaratkan kepada langkah keempat. Khususnya lemaat ketiga, kalau kita ingat, ya baki antal baki, sebagai terangkan di dalam risalah itu, kullu syai'in halikun illa wajhahu, yani semua benda akan jadi halak, binasa, kecuali yang melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini setiap langkah ini akan diterangkan secara ringkas di sini. Penjelasan ringkas bagi 4 langkah di atas adalah seperti berikut. Pada langkah pertama, maksudnya untuk islahkan nafsu di sini. Man la yuslah nafsahu la yastati' islahal akharin. Jadi pada langkah pertama, tidak menyucikan diri. Yani tazkiyatun nafs, jangan menganggap diri kalian suci dari dosa. Itulah yang telah diisyaratkan ayat fala tuzakku anfusakum. Ini kerana berdasarkan kepada perangai dan fitrahnya, fitrah nafsu maksudnya, manusia menyayangi dirinya sendiri. Bahkan yang paling utama dan hakikatnya, manusia hanya menyayangi dirinya. Lebih banyak, kalau tanya seorang, dia lebih banyak paling awal dia sayangi dirinya. Nah, contohnya kan dalam tiba-tiba kalau sekarang berlaku gempa bumi, kita mula-mula nak selamatkan apa? Selamatkan diri kita sendiri kan? Takkan orang lain, kita kena selamatkan diri kita sendiri. Jadi manusia memang dalam fitrah itu, fitrah begitulah, fitrah dia sayangi dirinya. Tapi kalau tarbiyahkan nafsu nanti, jadi dia sayangi yang pertama ni Allah dan Rasulnya, kemudianlah sampai mungkin kepada nafsu kamu. Yani Allah dan Rasulnya kena mendahulukan. Jadi nafsu di sini dia memuji dirinya dalam bentuk yang hanya layak kepada al-ma'bud. Bagaimana dia memuji Rabbnya, subhanallah, kan dia kata subhanallah, maha suci Allah. Begitu dia menyucikan dan hamid ataupun menyayangi, dan dia sanggup mengorbankan segala untuk dirinya, dan dia buat hamd dan pujian untuk dirinya. Dia sangat sayangi, sangat puji, dan seperti itulah menyucikan dirinya. Seperti yang layak, sebenarnya itu layak kepada ma'budnya. Jadi melalui penyucian yang hanya layak kepada al-ma'bud, dia menyucikan dan membebaskan dirinya daripada segala keaiban. Kalau seorang dia cerita tentang keaiban, dosa ke apa ke, dia tidak ambil atasnya. Ini bukan saya. Saya ini macam katalah sudu yang baru keluar daripada susu putih je. Tak ada apa-apa maksudnya. Dia sedaya upaya tidak mahu melihat dirinya layak dengan segala kekurangan dan menindakkannya. Dia bersungguh-sungguh mempertahankan dirinya, bagaikan dia menyembah dirinya. Hatta dia telah menggunakan peralatan dan persediaan yang diamanahkan dalam fitrah dan diberikan kepadanya untuk memuji dan bertasbih kepada Al-Ma'bud, kepada Allah Al-Hakim.
diberikan kepada manusia itu, dia guna untuk dirinya sendiri. Dia menzahirkan maksud ayat manittahaza ilahahu hawah. Yani sebenarnya sifat ini kepada orang musyrikin. Kan ayat suruh kamu tidak nampak ke mereka manittahaza ilahahu hawah, jadikan diri mereka sebagai Tuhan. Apa yang dirinya suruh dia buat. Dia sembah sama dirinya sendiri. Dia seolah-olah dia yang mencipta alam ini. Dia hanya nampak dirinya sendiri, bergantung kepada dirinya sendiri dan hanya menyukai dirinya sendiri. Okey? Jadi ini fitrah, begitulah. Jadi justru pembersihan dan penyucian pada langkah ini, bagaimana tazkiyahnya di sini adalah dengan cara tidak membersihkan, adamu tazkiyah. Yani tidak membersihkan, tidak membebaskan dirinya. Kalau diceritakan tentang dosa keaiban terus mungkin saya yang buat itu. Kan? Yani antara kita melihat Sayyidina katalah Umar radhiyallahu an, kalau dikatakanlah di dunia semua orang akan masuk neraka, hanya seorang akan masuk syurga, dia kata saya dapat harapan mungkin seorang itu adalah saya. Ataupun katalah kalau dikatakan semua orang masuk syurga, hanya seorang akan masuk neraka, dia kata saya fikir mungkin seorang itu saya punya. Jadi antara khauf dan raja, jangan tidak dengan semuanya dia bersihkan, sucikan dirinya. Kalau diceritakan tentang dosa ataupun ayat meletar tentang neraka, dia ambil atas dirinya sendiri. Mungkin Allah cakap dengan saya, Allah bagi tahu kepada saya, Allah bagi amaran kepada saya. Kalau dalam masjid kan imam bagi tazkirah, bagi amaran, jadi kita kena ambil atas diri kita sendiri. Bukan yang saya punya, ini saya tak buat begitu, saya suci daripada benda-benda itu. Kan? Jangan buat begitu. Dalam perkara ini jangan menyucikan dan jangan membebaskan, jangan membersihkan diri. Inilah caranya tazkiyatun nafs dalam langkah ini. Kalau nampak keaiban, dia melihat keaiban dirinya sendiri dulu. Tidak memuji dirinya seperti hamba, seperti memuji kepada Rabbnya. Yang dia melihat batasnya, lemah, ajiz, miskin, ada banyak kekurangan, kan? Banyak ada kesalahan dalam fitrah manusia begini. Ini langkah pertama. Langkah kedua pula, wala takunu, ayat yang isyaratkan kepada itu, wala takunu kallazina nasullah fa'ansakum anfusakum. Maksudnya apa? Janganlah jadikan seperti mereka, orang-orang yang melupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pun jadikan mereka lupa diri mereka sendiri. Bukan Allah tidak lupa, kan? Tapi Allah jadikan mereka lupa dirinya sendiri. Jadi ayat ini memberitahu bahawa manusia telah melupakan dirinya dan tidak tahu tentang dirinya sendiri, tak sedar dirinya, yani maksudnya. Apabila dia memikirkan kematian, dia menyerahkannya kepada yang lain. Maut ini jauh kepada saya. Dia melihat maut itu accident kejadian hanya dalam surat kabar benda itu. Dia nampak jauh daripada dirinya. Jika dia nampak kefanaan dan kelenyapan, dia tidak pernah menganggap bahawa itu adalah untuk dirinya. Dia melupakan dirinya sendiri pada makam tanggungjawab dan khidmat, tetapi pada makam mendapat ganjaran dan mengambil manfaat daripada peluang. Dia memikirkan dirinya. Kalau ada makam ganjaran pangkat dia khususat, yani dari segi haz, khususat dia
terus mendahulukan dirinya. Dia fikir dirinya. Bersungguh-sungguh. Tetapi kalau ada khidmat, tanggungjawab, dia undurkan dirinya, jauhkan dirinya. Sungguhnya ini adalah apa yang dihendaki oleh nafsu ammarah pada dirinya. Maka penyucian, pembersihan dan pentarbiyahan pada makam ini adalah bertentangan dengan keadaan itu. Yani tidak lupa apabila melupakan diri sendiri, yani melupakan diri dalam peluang dan ketamakan, namun memikirkannya pada kematian dan khidmat. Kalau ada khidmat dan kematian, maut, fikirkan diri kamu sendiri, dahulukan nafsu kamu sendiri. Tapi kalau ada khuzuzat, makam ke, hubbu jah ke, kasih sayang manusia ke, masa itu undurkan diri. Jangan lupa diri dari segi yang perkara-perkara yang nafsu tak suka. Nafsu tak nak ingat maut, ini jauh daripada saya. Janganlah ceritakan tentang maut, nanti hilang kelazatan kami, kan? Kalau di majlis, kalau ada ziarah ke mana-mana, kan di rumah kaum kerabat ke, seorang cakap tentang maut, terus orang marah dia. Sekarang kami nak seronok ni, kami cerita tentang benda itu, kan? Jadi tazkiyah ni dari sini kita buat sebaliknya. Khususnya jangan melupakan Allah, nanti Allah pun jadikan kamu lupa diri kamu sendiri, kan? Fansahum anfusahum. Itu khususnya dalam mahsyar nanti, kalau kamu lupa Allah di sini, kan? Nanti di sana Allah pun lambatkan yang kamu punya hisab, kan? Perhitungan. Jadi langkah yang kedua, langkah-langkah ini sebenarnya kita sentiasa ingati, kan? Kita sentiasa ingati pada langkah ini. Yang pada langkah yang seterusnya, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Maksudnya apa? Ayat ini, kalau kamu ditimpa musibah, ma asabaka bin hasanatin, kalau kamu dapat satu hasanah, satu kebaikan, itu daripada Allah. Dan kalau kamu ditimpa musibah, sayyi'ah, keburukan, itu daripada nafsu kamu sendiri. Ayat ini memberitahu bahawa hendak nafsu manusia sentiasa menganggap bahawa kebaikan itu datang daripada dirinya sendiri. Kalau dapat kebaikan, dia sentiasa, ini saya yang buat, kerana saya buat, begitulah. Ada orang kata, semua orang tahu karamah itu daripada dirinya sendiri. Kalau nampak karamah, karamah itu sebab saya buat begini, itulah jadi begitu, ya. Yang semua kebaikan dia dapat daripada dirinya sendiri. Kerana saya buat begini, itulah itu jadi begitu, kan? Lalu dia masuk ke dalam kebanggaan dan ujub. Maka pada langkah ini, apa yang dilihatnya hanyalah kecacatan, kekurangan, kelemahan dan kefakiran pada dirinya. Kemudian dia memahami bahawa semua kebaikan dan kesempurnaan merupakan nikmat-nikmat yang telah dikurniakan oleh Fathurul Jalal dari Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Lalu dia menggantikan rasa bangga dengan bersyukur. Dia menggantikan sifat sukakan pujian dengan apa? Dengan pujian dia, dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyuciannya pada martabat ini melalui rahsia qad aflaha man zakkaha, adalah siapa yang buat tazkiyah adalah dia orang dapat falah, kesejahteraan, kan? Maksudnya apa? Manusia mengetahui bahawa kesempurnaannya adalah pada ketidaksempurnaan, kekuatannya pada kelemahan, dan kekayaannya adalah pada kefakiran. Yang setelah manusia dia sedar dirinya, melihat dirinya, jadi dia nak dapat kesempurnaan, dia melihat kelemahannya, kekurangannya. Masa nampak kekurangannya,
dia nak melihat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sandar kepadanya. Sandar kepadanya dan dengan kabelnya ikat kepada kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kesempurnaan. Tak ada kekuatannya padanya. Bila melihat dia kelemahannya dan sandar kepada kekuatan Allah, dapat kekuatan yang tiada batasnya. Kekuatannya dalam kelemahan. Dia sedar kelemahannya, dapat kekuatan. Dia sedar kemiskinan, kefakiran, dapat kekayaan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui itulah maksudnya qad aflaha man zakkaha, yani manusia sedari dirinya melihat keadaannya sendiri dan bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang samad, kan? Yani Allah tidak perlu kepada makhlukat, tapi semua makhlukat perlu kepadanya. Jangan ujub, jangan takabbur bahawa kalau dapat satu hasanah kebaikan, dalam hasanah itu 99% kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau musibah, kalau ada sayyi'ah, musibah ada sayyi'at yang keburukan, 99% kembali kepada manusia. Sebab yang sayyi' itu, keburukan itu, bukannya Allah minta, kan? Manusia yang minta. Dia yang katakanlah mengadakan semua sebab-sebabnya, asbabnya. Walaupun Allah yang mencipta, khairihi wa syarrihi, syar dan khair yang Allah mencipta. Tetapi yang syar itu, keburukan itu, manusia sendiri yang minta. Manusia sendiri yang membuka jalan kepadanya. Manusia yang khair yang datang daripada Allah, khair mutlak, manusia membawa ataupun mengubah kepada keburukan dengan fitrahnya itu. Tapi dalam hasanah, dalam kebaikan, untuk membina kebaikan, kalau ada manusia ada habuannya, katalah 1% saja, itu pun hendaknya, iradahnya, kan? Dia setelah dia iradah, dia nak hendak, lepas tu semuanya yang Allah mencipta. Kalau Allah setuju dan sesuai dengan irada Allah, Allah yang mencipta, Allah yang mudahkan semua jalan, mencipta semua asbab itu, kan? Setelah kita buat guna irada itu, niat itu, dalam kebaikan manusia punya hanya 1%, boleh kita kata di sini. Okey, langkah yang akhirnya, maksudnya pada langkah keempat, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Yani dalam langkah-langkah ini maksudnya kita ambil satu langkah, ambil satu langkah yang kedua, tapi jangan lupa langkah pertama itu. Bila boleh kembali kepadanya, kan? Boleh kembali fikir, yani saya sudah melepas daripada langkah ini, sudah sampai darjat langkah itu. Bahkan langkah-langkah ini adalah kita sentiasa fikir. Sebab ada asbab-asbab yang manusia terjerumus dalam opposite-nya, ya. Walaupun dia macam mentarbiahkan nafsu waktu itu, dengan satu hal, satu fikiran, satu tindakannya, mungkin dia jatuhkan dalam martabat itu. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhahu di sini maksudnya semua benda akan jadi halak, binasa, illa wajhahu, hanya makhluk yang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat kepadanya ataupun berusaha kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini memberitahu bahawa nafsu manusia menganggap bahawa dirinya adalah bebas dan tidak terikat serta memang mewujud. Yani sendiri dia ada wujudnya dan dia tidak terikat dengan apa-apa. Yani tidak ada batasnya. Tidak ada benda yang hadkan dirinya. Bebas, yani. Dia anggap begitu. Dia tak ingat dirinya hamba Allah. Ya, Allah hadkan semuanya semua, kan? Walaupun Allah SWT mencipta diri-diri pada manusia dan biarkan tiada batasnya, tetapi syariat bataskan itu. Syariat kata sampai sini. Boleh kamu melebihi, tapi kalau melebihi itu nanti dapat
balas daripada Allah SWT nanti dengan jazaan. Sebab tu syariat hadkan dia. Maka daripadanya dia mendakwa sejenis rububiyah pada dirinya sendiri. Yani seolah-olah dia yang mencipta alam ini. Seperti rapian, saya bebas yani, apa yang saya nak boleh buat. Dia membawa keingkaran yang penuh permusuhan terhadap al-ma'bud ni. Ma'bud itu siapa? Kenapa saya berhajat perlu kepadanya, kepada satu ma'bud benda? Semua makhluk seperti aku. Yani kenapa saya jadikan satu yang benda lain sebagai ma'bud untuk diri saya sendiri? Justru dengan menyadari hakikat yang akan datang berikut, dia dapat menyelamatkan diri daripada hal itu. Apa hakikat itu? Melalui makna nama atau makna ismi pada dirinya, setiap benda adalah fana. Yang dari segi nama, boleh kata makna ismi, benda itu akan jadi fani, yani fana, hilang, baharu dan tiada. Tetapi melalui makna harfi dan dari sudut tugas dan mencerminkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sudut itu dan dari sudut tugasan, dia ialah saksi, syahid, yang disaksikan, yang mewujudkan dan diwujudkan. Jadi dari segi makna ismi harfi, yani dia melihat, dia kata, saya sebenarnya dengan diri saya sendiri tidak ada makna. Hanya saya sebagai cermin terhadap asma ilahi. Saya nak cerminkan asma ilahi. Saya menzahirkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala atas nama sendiri. Saya ini tempat memar, tempat laluan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak ada makna. Dengan diri saya sendiri tak ada makna. Dengan sandarnya kepada Allah, baru saya dapat makna. Inilah maksudnya makna yang harfi. Ya. Jadi dalam penyucian dan pembersihan pada makam ini adalah dengan apa? Dengan terdapat ketiadaan adem pada kewujudannya. Kalau dia anggap dirinya wujud dengan dirinya sendiri, dia pergi kepada adem. Dan dapat kewujudan pada ketiadaannya. Yani dapat wujud dalam ademnya. Kalau dia rasa ademnya, ketiadaannya, saya sendiri tidak ada apa-apa, masa itu dia dapat wujud, sebab dengan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab dia kembali kepada Allah, wajhahu, yani dia tunjukkan asma ilahiyah dan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi cermin kepada asma ilahiyah, ainah, cermin. Jadi oleh sebab tu katalah asma ilahi itu azali, abadi, dan seperti matahari akan berterusan, cerminnya pun akan berterusan. Jadi dapat keabadian, kebakaan melalui itu. Jika dia menganggap dirinya terjadi dengan sendiri dan dia yang memberikan kewujudan, maka dia berada di dalam gelap ketiadaan seluas alam semesta. Yani jika dia bergantung kepada kewujudan dirinya sendiri, lalu lalai daripada al-mujidul haq, hakiki, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cahaya kewujudan dirinya yang seperti kelip-kelip, kan, kelip-kelip pada malam saja keluar saja itu, akan berada dan tenggelam di dalam gelap ketiadaan dan perpisahan yang tiada tepian. Yani seperti buih-buih ataupun titisan air dalam laut itu, selagi dia melihat kepada matahari yang ada satu matahari di dalam mereka. Bila mereka kembali daripada matahari, jadi mereka jatuh dalam kegelapan, mereka pun hilang, buih-buih itu. Jadi selagi mereka melihat kepada matahari, satu matahari akan ada di dalamnya. Dapat satu matahari itu akan dapat kebakaan melalui matahari yang di atas itu, maksudnya. Ya. Tetapi
uh, yang ringkaskan di sini. Tetapi apabila dia meninggalkan ananiyahnya dan nampak bahawa dirinya semangnya bukanlah apa-apa dan wujudnya cermin tajalli al-mujid al-hakiki, yang sebagai cermin kepada Allah yang maha mewujudkan semua benda, maka dia akan mendapat semua mawjudat dan kewujudan yang tiada penghujung. Melalui itu dia dapat semua mawjudat itu, semua makhlukat itu dia dapat, ya. Kerana hati yang menemui zat wajib wujud, yang semua mawjudat ialah penerima kepada jilwah nama-namanya, akan menemui semuanya. Yani hati yang mendapat wajib wujud, iaitu Allah Subhanahu wa taala, dia mendapat semua mawjudat, dia menerima kepada jilmaan-jilmaan nama-nama Allah, akan menemui semua benda. Yani yang mendapat Allah dapat semuanya. Yang hilangkan Allah, hilangkan semuanya, tak dapat apa-apa. Kan? Kalau Allah ada, semua ada. Allah mawjud, semua mawjud. Yani Allah mawjud, kan? Allah ada, tiada masalah, kan? Allah ada, mawjud, semua ada. Maksudnya kalau Allah tak ada, kalau dia hilangkan Allah Subhanahu wa taala, hilangkan semuanya, jatuh ke dalam kegelapan. Kalau dia kembali wajahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang di atas itu, kullu syai'in halikun illa wajhahu, kan? Oleh sebab itu adalah dalam satu tarik Naqsyi itu, mereka jadikan sebagai zikir, wirid, ya baki antal baki, yang lemat yang ketiga Ustaz terangkan di sana. Yani hanya Allah yang baki, yani yang selain Allah semuanya fani, kecuali illa wajhahu, kecuali benda yang makhluk yang berkaitan dengan Allah, melihat kepada Allah, bersama dengan Allah, mereka ada, ya, tidak hilang, tidak fani. Jangan risau, yani biar yang semua yang pergi-pergi. Janji Allah ada, kita bersama Allah, Allah bersama kita. Semua yang hilang itu kita akan dapat semula lagi, ya, kembali kepada kita. Jadi kalau nak dapat kewujudan, kalau nak dapat kebakaan, melalui kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa kena bersama Rabb, Tuhan. Kena sentiasa rasa sedar bahawa kita tempat jelmaan asma ilahiyah, tempat laluan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita sedarilah, yani kita sedari kita tidak ada apa-apa. Kita tidak ada apa-apa. Hanya dengan Allah Subhanahu wa taala barulah kita dapat makna. Ini dah langkah pada langkah keempat. Okey. Alhasil, penutupnya, yani penjelasan bagi 4 langkah di jalan kelemahan, kefakiran, syafaqah dan tafakkur ini telah dinyatakan dalam 26 kalimah, yang kalimat pada kalimat sampai 26 kalimat itu yang berkenaan dengan ilmu hakikat, syariat dan hikmat Al-Quran. Di sini kami hanya akan mengisyaratkan secara ringkas kepada 1 atau 2 nokta. Okey, maksudnya jalan ini seperti yang saya kata, jalan ini adalah lebih pendek. Ini kerana ia hanya 4 langkah, dan sungguhnya apabila kelemahan melepaskan tangannya daripada nafsu, maka ia secara langsung akan menyerahkan kepada Al-Qadir Zuljalal. Manakala rasa cinta yang merupakan jalan yang paling berkesan menarik tangan daripada nafsu, tetapi ia bergantung kepada kekasih majazi. Namun setelah kekasih itu menemui kelenyapannya, barulah ia pergi kepada al-ma'budu hakiki. Yani setelah dihilangkan ma'asyuku majazinya, kekasih yang majazi makhlukat itu, dia menemui Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jalan ini juga adalah lebih selamat. Ini kerana padanya tidak terdapat dakwaan-dakwaan nafsu yang mengarut dan jauh tersasar. Ini kerana pada dirinya tidak ditemui selain daripada kelemahan. Yani dapat dalam dirinya hanya kelemahan saja, kekurangan, kefakiran, kan? Tidak boleh melampaui dirinya. Orang yang sentiasa melihat dirinya sakit, kekurangan, tak boleh mendakwa ketuhanan dan benda-benda melebihi dirinya, tak melebihi batasnya. Yani. Jadi jalan ini juga adalah lebih umum, yani semua boleh jalan, dan merupakan jalan terbesar, Jaddai Kubra Qur'aniyah, yani jalan highway, yani highway yang selamat membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana ia tidak terpaksa untuk menganggap bahawa alam semesta dihukum dengan penghapusan seperti ahli wahdatul wujud demi mendapatkan rasa berat di hadapan Allah yang berterusan. Lalu ia menghukumkan la mawjuda illahu, tak perlu masuk ke jalan itu. Ataupun seperti ahli wahdatul syuhud yang mengandaikan bahawa alam semesta adalah terhukum dengan kurungan di dalam penjara kelupaan mutlak demi rasa berada di hadapan Allah yang berterusan, lalu mengatakan la mashhuda illahu. Bahkan oleh sebab Al-Quran telah membebaskan alam semesta daripada penghapusan dan pemenjaraan dengan cara yang sangat zahir, maka diri manusia juga tidak mempedulikannya dengan cara menyingkirkan mawjudat, daripada khidmat atas nama mereka sendiri. Bahkan kita menerima mawjudat itu, makhlukat itu, kita jadikan mawjudat dan makhlukat itu sebagai langkah untuk nak sampai kepada Allah. Melalui tafakkur, gunakan mawjudat, makhlukat itu, melihat sebagai jelmaan nama asma Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu mengingkari kewujudan makhlukat yang lain, kan? Jadi lalu manusia menggunakan mawjudat itu atas nama Al-Fatir Zuljalal, dan dengan cara memperkerjakan mereka dalam tugas penerimaan dan pencerminan Asmaul Husna, maka manusia memandang kepada mereka menerusi makna hurufnya. Yani makhlukat ini sebenarnya tunjukkan Rabbnya, penciptanya, membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia terselamat daripada kelalaian mutlak. Kita kemana-mana nampak seni dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tak boleh kita terjerumus dalam gaflet, kelalaian. Di mana-mana ada ciptaan seni Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Alhasil, maksudnya sungguhnya jalan ini menyingkirkan mawjudat daripada khidmat atas nama mawjudat itu sendiri, dan tidak memandangnya dengan makna isminya, yani bukan melihat kepada makhlukat itu atas nama sendiri saja. Matahari, yani besarnya, panasnya, bukan dari segitu. Bahkan itu sebagai dia tunjukkan penciptanya, Rabbnya, yang melihat kepada semua makhlukat atas nama Khaliqnya, Rabbnya, ya. Jadi melalui langkah-langkah ini, jadi manusia terselamat daripada gaflat, kelalaian, dan dalam bahaya-bahaya nafsu, kan, terjerumus ke. So sentiasa ingati, dan dia sedari dan melihat batasnya, hadnya, dan tidak melebihi, tidak melampaui hadnya. Jadi insyaAllah lebih selamat. Jadi jalan dalam risalah ini, ataupun yang kita melihat sebagai zail di tambahan risalah ke-17 ini, bolehlah kita sentiasa ingati. Jadi bila sampai waktunya, jangan memberi habuan kepada nafsu itu. Bila dia rasa terlampau, jadi masa itu kita ingatkanlah ayat-ayat ini, sedarkan kepada dirinya sendiri bahawa itu siapa, ya. Okey, jazakumullah khairan jaza, dan mudah-mudahan kita Allah SWT
kurniakan kita memahami dan menghayati apa yang kita belajar, insya-Allah. Dan selamatkan daripada segala bahaya nafsu kita sendiri, dan sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan selamat, insya-Allah taala. Okey, jazakumullah khairan jazak kepada semua para sahabat yang hadir pada